Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung dengan bab 11 rancangan perniagaan. Okay, rancangan perniagaan ni huraian dia merupakan dokumen bertulis yang menggambarkan keseluruhan operasi perniagaan. Itu sahaja. Huraian kedua pula merupakan dokumen bertulis yang menerangkan tentang perniagaan yang nak dijalankan pada masa hadapan. Okay, untuk kepentingan RP ni saya pakai akronim GARD-KP. Sebagai garis panduan dalam usaha, memulakan perniagaan, sebagai alat komunikasi kepada pihak berkepentingan. Okey, kalau untuk ni, sebab kepentingan RP ni, kemungkinan besar dia boleh masuk soalan esei pendek juga. Jadi huraian dia sebab kenapa sebagai alat komunikasi kepada pihak berkepentingan? Sebab dengan adanya rancangan perniagaan yang lengkap, pihak berkepentingan lebih yakin terhadap syarikat. Lepas tu dia juga membantu pihak bank untuk menilai kemampuan syarikat membayar balik pinjaman. Pihak bank kan pihak berkepentingan juga, pembiaya kan. Lepas tu dia juga merancang penggunaan sumber dengan cekap sebagai alat kawalan pengurusan dan juga menilai prestasi perniagaan. Okey, kegunaan RP kepada pihak berkepentingan, kita ada banyak. Tapi kalau untuk usahawan ni, kalau korang tak ingat pun tak apa, sebab kepentingan RP ni dia punya isi sama sahaja dengan kegunaan RP kepada usahawan. Iaitu contohnya ni lah sebagai garis panduan dan hala tuju perniagaan dan juga membantu usahawan untuk menggunakan sumber-sumber perniagaan dengan cekap. Okey, lepas tu kita pergi pada pembekal. Dengan adanya RP, pihak pembekal dapat menilai kemampuan syarikat untuk membayar balik barang yang dipesan. Sebab cuba bayangkan kalau pembekal tak nilai, nanti pembekal akan rugi. Takut-takut kalau syarikat yang order barang dia tu sebenarnya syarikat yang dah nak bankrupt dan syarikat tiba-tiba cakap dia tak mampu nak bayar balik. So jadi pembekal rugilah. Kalau kepada pembiaya pula dengan adanya RP pun sama juga dapat menilai kemampuan syarikat bayar balik pinjaman. Sebab kalau tengok analisis kewangan syarikat macam tak bagus, dia takkan bagi pinjaman lah. Okey, kalau kepada pelabur, untuk yakinkan pelabur membuat pelaburan, kepada pelanggan pula untuk yakinkan pelanggan terhadap keselamatan dan juga kualiti produk. Kalau kepada kerajaan paling senang sebab dengan adanya RP, kerajaan dapat memberi bantuan kepada syarikat. Dan juga rancangan perniagaan yang baik juga membantu kerajaan untuk mudah dan lebih cepat memberi bantuan kepada syarikat. Lepas tu kalau kepada pekerja pula, dengan adanya RP membantu pekerja untuk memahami skop-skop tugas mereka. Okey, kalau soalan minta kegunaan RP kepada pihak berkepentingan, jangan bagi definisi pihak berkepentingan tu. Terus dia bagi kegunaan RP-nya apa. Okey, lepas tu kita ada penyediaan RP. Okey, kalau untuk penyediaan RP ni kan ada banyak kan. Tapi kalau macam saya takkan baca pengenalan, objektif dan juga kesimpulan dalam lampiran. Sebab yang ni saya tak target. Kalau nak baca je, tapi kalau possibility untuk keluar soalan tu macam tak adalah. Okey, so jadi saya bahagikan kepada dua bahagian lah. Iaitu yang ni untuk bahagian latar belakang. Lepas tu yang ni pula 4R, iaitu rancangan sahaja. Okay, so jadi rumusan eksekutif, latar belakang syarikat, latar belakang pemilik dan juga latar belakang projek. Untuk yang 4R ni saya pakai akronim COP, rancangan kewangan, organisasi, pemasaran dan pengeluaran. Okey, so jadi untuk rumusan eksekutif ni pun sebab dia ada possibility untuk keluar esei pendek, sebaiknya korang kena hafal satu huraian dan juga 3 elemen. Sebab kalau diminta 3 elemen, paling-paling dia akan minta 3 elemen lah. Okey, so jadi contoh macam untuk rumusan eksekutif, dia merupakan ringkasan keseluruhan rancangan perniagaan yang menjelaskan tentang maklumat perniagaan. Lepas tu untuk latar belakang syarikat, kalau untuk huraian latar belakang syarikat ni senang je huraian dia, maklumat berkaitan dengan syarikat. Lepas tu pula latar belakang pemilik pula, dia punya huraian pun sama juga, maklumat berkaitan pemilik syarikat. So jadi adalah untuk elemen dia kemahiran pemilik, umur, kelulusan dan juga pengalaman pemilik. Lepas tu latar belakang projek, maklumat berkaitan projek perniagaan. Ada jenis perniagaan, lokasi, kemudian asal dan juga potensi perniagaan. Okey, kalau untuk rancangan organisasi ni, sebab dia memang ada possibility juga dia akan tanya, uraikan elemen rancangan organisasi dalam esei pendek. So jadi korang paling-paling kena hafal 3, tapi kena selamat hafal 5 lah. So jadi untuk 3 ni, contohnya kita ada carta organisasi,
yang menggambarkan pengurusan dan juga rantaian arahan dalam syarikat. Senarai kaki tangan pengurusan, dia menyenaraikan jawatan pengurusan dan juga bilangan pekerja. Imbuhan dan insentif pula, dia menyatakan jenis imbuhan seperti gaji dan allowance. Okey, kalau untuk rancangan pemasaran ni, dia ada tips dia untuk hafal dia punya elemen, iaitu ingat segalanya berkaitan pasaran. Sasaran pasaran, trend pasaran, saiz pasaran, ciri-ciri pasaran, itulah dia. Okey, kalau untuk rasanya untuk huraian ni rasanya korang dah faham dah. Okey. Lepas tu untuk rancangan pengeluaran juga pun ada 4 ni juga, produk yang dah dikeluarkan, proses pengeluaran, kapasiti pengeluaran. Okey, untuk rancangan pengeluaran pun korang ingat je semuanya pasal pengeluaran. Proses pengeluaran, kapasiti pengeluaran dan juga aliran pengeluaran lah. Rancangan kewangan pun ingat pasal duit je, penyata kewangan, sumber pembiayaan, kos pelaksanaan projek. Untuk kesimpulan dengan lampiran ni, sebaiknya kalau nak baca, tapi rasanya tak keluar kot. Okey, itu sahaja pada saya.